kita dipanggil untuk buat satu kes di mana rumah tu dah kosong selama 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Tapi sejarahnya mayat bapaknya dijumpai 2 tahun sebelum. Okay, lepas diorang buat investigation pasal diorang suspect is a murder case kan, kes pembunuhan. So what happened was that rumah tu dibiarkan kosong lagi 5 tahun. 5 tahun lagi. 5 tahun. So tempat tu is actually a private condo. Dia kondo mewah di Singapore lah. So dia punya own lift semua everything. So what happened was that bila kita dipanggil tu, kita datang rumah tu dah kosong selama 7 tahun. So untuk dijadikan dia punya back side of the story kan, is basically bapaknya disuspek dibunuh oleh mungkin anak dia sendiri. Tapi bila kita sampai rumah tu, kita dapat lihat rumah tu very malam, gelap. Habis lepas tu banyak barang, banyak macam barang apa tu, macam kayu papan IKEA punya kayu tu. Seluruh living room dia, ruang tamu dia penuh dengan kayu tau. Macam as if orang tu sedang bertukang, ataupun dia memang seorang bertukang lah, something like that lah. Kita tak tahu, tapi rumah dia berkecah dah. Bila kita masuk, kita ingat kita kena masuk pada belakang. That means dia ada ruang tamu yang main punya entrance. That means lift buka je memang rumah dia lah. Dan lepas tu kita masuk daripada belakang, daripada ruang dapur dia. So bila kita buka pintu ruang dapur tu, kita dah nampak barang kat rumah dia, seluruh house tu semua dah berkecah. Okay, so bila kita masuk, kita ambil video, kita nampak kat tempat dalam bilik master room dia tu ada macam bekas darah, bekas orang mati lah. Bila diorang buka pintu tu, diorang terkejut dan nampak dah tinggal mayat bapak dia, tinggal kulit dengan rangka je. Tujuh lah. Okay, kat dalam bilik tu, you bayangkan atas tilam atas katil tu, Gila. jasad mayat bapak dia, dia punya kemaluan dia cover dengan absorbent pad. Sekeliling mayat dia tu ada air freshener. Semua efisien. Semua air fresh. That means seluruh tilam tu kan, dalam kan bapak dia punya jasad, dia punya keliling dia semua air freshener. That means anak dia dah letak lah air freshener lah, untuk cover up dia punya bau dia ke apa kan. Lepas tu bila diorang dapat tahu, bila dia dah cover, that means darah, by the time dia jumpa mayat tu dah tinggal kulit dengan rangka. Tapi Saf, dia punya best story is that bila sebelum mayat tu jumpa, macam-macam kejadian aneh berlaku. Sekejap. Ni ramak je nak buat macam tu. Ini kita pasal rumah tu itself, kalau you want to ask me, I tengok pun dia pelik tau. Dia macam ada unsur-unsur gaib pun ada. Dia ada unsur macam mistik. Rumah tu dia tak nak jimat kan, sebab dia private. Dia private. Kalau jiran dia is sebelah ujung, tapi lain lift. Pasal dia bangsa lift, kalau terbuka is terus ruang tamu dia. You faham tak? Macam gitu punya kondo mewah. Macam setiap lift tu adalah khas untuk unit rumah tersebut. Gila betul. For kondo kan, dia punya flooring is apa tu orang kata, pakai flooring. So because darah semua pakai kayu. Oh, okay. Flooring kayu tu kan. Alright. So you bayangkan kayu tu semua dah merepah. Macam dah ketepak mampuk lah. mereput. Duk mereput lah agaknya. Aku tak tahulah mereput. So kita nampak macam darah dia dah kering lah. Tapi kayu dah rosak lah. So bila kita masuk, kita ada video dia. Nanti I share with you the video. You akan tunjukkan your viewers lah. Okay. So bila kita datang rumah tu kan, kita cek rumah tu, nampak dia punya bekas mayat dia tu semua kat atas bilik tersebut. Tapi bila kita pergi bilik lagi satu tu, kita ada nampak dia punya bilik air dia. Bilik air dia, bila kita buka pintu, kita macam ibaratkan masuk dalam bilik pemujaan tau. Dia, pasal bila you masuk rumah tu, you rasa macam dia punya vibe dia lain lah. Macam kita pernah pergi kes pembunuhan yang biasa, kita pernah pergi kes bunuh diri, kita tahulah, kita rasa dia punya macam kesepian dia, kesunyian dia, kita tahu. Tapi rumah ni dia lain daripada lain. Dia besar. Dia tak besar, dia dalam 4 bilik. 4 bilik. Okey lah, besar. 2,000 square feet dah. Apa dia? 2,000 square feet. I think around there. So bila kita masuk dalam bilik air tu, you bayangkan bilik air tu gelap gila. Habis lepas tu tahu dalam bilik air ada shower screen kan. Dia pergi pasang kayu. Dia frame kayu kat tempat seluruh dinding bilik air tu dengan shower screen tu. Dia letak kapet.
Kapet. Dia cover the whole area tu dengan kapet. Lepas tu Kenapa dia cover benda tu? itulah bila dia dah cover tu semua, tempat bathtub dia letak kayu. Jadi as if macam kalau kita masuk, kita rasa orang tu sedang bertapa, untuk bertapa lah. Sebab tu kita panggil bilik tu macam bilik pemujaan ke something like that lah. Oh my god. This very dark, very gelap, macam kita tak pernah nampak. In fact bila kita nak buka itu kapet tu sebenarnya, pasal dia drill dekat dia punya tembok tau. So bila I suruh my pekerja untuk buka, angkat kapet tu semua, kita rasa macam energi kita berkurangan. Macam kita rasa lemau, macam kita tak boleh bernafas. Itu macam kita kena macam kena sedut lah kita punya energi. Rasa tak bermaya. Yes. Macam